melayang serinding di atas permatang, merebah berkicau di hujung muara. Pemanis kata, selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bicara buku. Pak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Isyarah Marisan binti Isyad Ikhwan. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Contoh Kuantan Pahang. Kod sekolah saya ialah CBA 4001. Membaca itu jabatan ilmu. Dengan membaca, ilmu pengetahuan kita akan semakin bertambah. Kita juga dapat meningkatkan motivasi dan memberikan pengajaran yang baik pada diri kita. Baru-baru ini, saya membaca sebuah buku yang amat menarik dan telah mengambil perhatian saya untuk membaca. Buku yang dimaksudkan bertajuk Rimba Harapan. Buku ini ditulis oleh Karisma, seorang sastrawan negara yang berjaya. Buku ini mengandungi 330 halaman dan 4 bahagian. Kawan-kawan, marilah bersama saya untuk menghayati tentang buku ini. Buku Rimba Harapan mengisahkan perjalanan hidup seorang pemuda bernama Samad yang hidup di perkampungan kecil dikelilingi hutan rimba. Samad seorang anak muda yang bertekad untuk mencapai impian dan harapan yang lebih tinggi meskipun berada dalam kehidupan yang penuh dengan cabaran. Samad tidak hanya berjuang untuk dirinya, tetapi untuk masa depan penduduk kampungnya. Beliau telah berdepan dengan pelbagai konflik, termasuklah ketidakadilan dan kekangan tradisi yang menghalang kemajuan. Hutan rimba pada awalnya menggambarkan ancaman yang menjadi simbol kekuatan dan harapan pada Samad. Di sini, beliau menemui semangat juang dan kekuatan diri. Salah satu tema utama Rimba Harapan ialah ketabahan yang berlambangkan betapanya Samad menghadapi keburukan dan kecelakaan. Penulis mengungkapkan dengan indah bagaimana seorang harus berani untuk berhadapan dengan rintangan dan berusaha untuk memperbaiki nasib mereka. Buku ini juga mempunyai nilai kepercayaan, persahabatan dan semangat juang demi masa depan yang lebih baik. Dengan gaya bahasa yang penuh dengan kiasan dan simbolisme, Karisma menggambarkan perjalanan hidup Samad untuk memperjuangkan kehidupan yang penuh dengan cabaran. Rimba Harapan bukan sahaja sebuah cerita tentang kehidupan Samad, tapi juga sebuah refleksi tentang harapan, impian dan usaha untuk mencapai sesuatu yang lebih besar dalam hidup. Secara keseluruhannya, Rimba Harapan bukan sahaja sebuah karya yang mengembirakan, tapi juga sebuah inspirasi tentang keberanian, perjuangan dan cabaran bertubi-tubi. Dengan semangat juang dan kecekalan, kita mampu mengubah nasib dan impian. Buku ini bukan sahaja sebuah cerita untuk supaya kita berubah, tapi juga menggugah perasaan kita supaya sentiasa berusaha dan tidak mudah berputus asa. Buah rambutan untuk dimakan, simpan sedikit buat Cik Siti. Silap bicara harap maafkan, ada jodoh berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.